dah tak rasa bersemangat nak mula bersenam, awak tersedia dengan baju sukan dan kasut. Tapi tiba-tiba sofa nampak lagi menarik. Kenapa jadi macam ni? Jom kita siasat guna dunia The Sims. Otak kita macam sim yang malas. Ia suka benda yang mudah. Contohnya main telefon. Ia dapat ganjaran segera. Tengok bafan terus naik jadi hijau. Bersenam pula nampak susah. Ia akan turunkan bar energi dengan cepat. Otak kita akan bagi moodlet tense atau bosan. Jadi ia akan halang kita dari buat benda susah tu. Macam mana nak hack otak sim kita? Guna peraturan 2 minit. Jangan fikir saya kena bersenam 30 minit. Sebaliknya letak matlamat yang super senang. Contohnya, saya cuma perlu pakai baju sukan. Itu saja. Tugas ni sangat mudah. Sampai otak tak akan melawan, bar energi tak terusik. Moodlet pun kekal gembira. Bila dah pakai baju sukan, mungkin awak akan rasa nak buat regangan. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Dan bar skills zaman awak pun akan penuh. Cuba trik ini dan tengok pelan bob awak jadi hijau.